Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazam Saini bin Suhaimi dari kelas Matematik 3, PPI SMP Ogos 2025-2030. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk isu semasa dan cabaran masa depan yang memfokuskan kepada beberapa krisis besar dunia dan bagaimana krisis tersebut memberi kesan kepada ekonomi dan pendidikan Malaysia. Empat isu utama yang saya bincangkan ialah perang Rusia-Ukraine, pandemik COVID-19, jatuhan harga minyak global pada tahun 2014-2016, kemersaitan ekonomi global 2008 hingga 2009. Dan seterusnya, saya juga akan huraikan kesan terhadap ekonomi dan pendidikan negara serta strategi yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Malaysia. Krisis global yang pertama ialah perang antara Rusia dan Ukraine. Pada 20 Februari 2014, dunia mula menyaksikan satu perubahan besar di Eropah Timur ketika Ukraine sedang bergolak akibat krisis politik dalaman. Namun, Rusia secara senyap-senyap meningkatkan kehadiran tenteranya di wilayah Crimea. Tentera tanpa rencana rasmi muncul di jalan-jalan utama mengambil alih bangunan, kerajaan dan lokasi strategik termasuk parlimen wilayah tersebut. Dalam masa yang singkat, kepimpinan baharu yang pro-Rusia dilantik dan satu referendum diadakan dan Rusia mengumumkan bahawa Crimea kini menjadi sebahagian daripada wilayahnya. Namun, tindakan ini tidak diteraf oleh Ukraine dan kebanyakan negara barat. Peristiwa ini menjadi titik mula ketegangan yang berpanjangan antara kedua-dua negara. Beberapa tahun selepas itu, ketegangan yang masih membara kembali memuncak. Pada 25 November 2018, berlaku insiden di Selat Kerch, iaitu sebuah laluan strategik yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Azov. 3 kapal tentera laut Ukraine cuba melalui selat tersebut untuk menuju ke pelabuhan Mariupol. Namun, perjalanan itu berakhir dengan konfrontasi dan Rusia melepaskan tembakan, merampas kapal-kapal berkenaan dan menahan para kelasi Ukraine. Insiden ini bukan lagi sekadar konflik politik atau pertikaian wilayah, tetapi telah menjadi pertembungan ketenteraan secara langsung. Dunia mula menyadari bahawa konflik ini belum berakhir, malah berpotensi menjadi lebih besar. Kemudian masuk ke tahun 2021, kebimbangan antarabangsa semakin meningkat. Pada April tahun itu, Rusia mula mengumpulkan puluhan ribu tentaranya di sempadan timur Ukraine dan di Crimea. Kereta kebal, artileri dan sistem pertahanan udara digerakkan dalam jumlah yang besar. Walaupun Rusia menyatakan ia hanyalah latihan ketenteraan yang biasa, jumlah tentera yang dikerahkan mencecah ratusan ribu anggota. Negara-negara barat dan NATO memberi amaran bahawa pencerobohan mungkin berlaku pada bila-bila masa. Ketegangan semakin terasa dan dunia menunggu dengan penuh debar. Kemuncaknya berlaku pada awal pagi 24 Februari 2022. Ketika kebanyakan rakyat Ukraine masih lena, letupan kedengaran di beberapa bandar utama. Pada hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan apa yang disebutnya sebagai operasi ketenteraan khas. Namun, hakikatnya ia adalah permulaan perang berskala penuh. Tentera Rusia memasuki Ukraine dari pelbagai arah, dari utara melalui Belarus, dari timur dan juga dari selatan. Peluru berpandu dilancarkan ke pangkalan tentera dan lapangan terbang utama. Ukraine segera mengisytiharkan darurat dan Presiden Volodymyr Zelensky tampil menyatakan bahawa beliau akan kekal di Kiev untuk mempertahankan negaranya. Sejak detik itu, konflik yang bermula dengan pengilhakan Crimea pada 2014 akhirnya bertukar menjadi peperangan terbuka yang memberi kesan bukan sahaja kepada Ukraine dan Rusia, tetapi juga kepada ekonomi, keselamatan dan kestabilan dunia. Jadi, seterusnya saya juga akan membentangkan apa kesan akibat konflik antara Rusia dan Ukraine kepada negara kita. Walaupun Malaysia tidak terlibat secara langsung dalam konflik Rusia-Ukraine,
Kesannya tetap dirasai kerana ekonomi dunia hari ini saling berkait. Apabila perang tercetus, bekalan komoditi utama dunia seperti minyak mentah, gas asli dan gandum akan terganggu. Rusia merupakan antara pengeksport tenaga terbesar di dunia, manakala Ukraine pula terkenal sebagai salah satu pengeluar gandum utama. Jadi, gangguan bekalan ini akan menyebabkan harga komoditi global melonjak dengan mendadak. Harga minyak mentah dunia ketika itu melepasi $100 setong. Kenaikan ini memberi kesan berantai kepada negara-negara pengimport seperti Malaysia. Apabila harga minyak dan bahan mentah meningkat, kos pengangkutan dan pengeluaran turut naik. Akhirnya, kos tersebut terpaksa dipindahkan kepada pengguna dalam bentuk harga barangan yang semakin mahal. Akibatnya, kadar inflasi di Malaysia meningkat kerana banyak barangan keperluan asas termasuk makanan ternakan dan produk gandum bergantung kepada import. Apabila kos import meningkat, harga domestik juga terpaksa disesuaikan. Ini memberi tekanan kepada kos sara hidup rakyat. Dalam masa yang sama, pasaran ekspor Malaysia turut mengalami turun naik. Ketidaktentuan global menyebabkan perubahan corak perdagangan dan gangguan rantaian bekalan. Negara-negara terpaksa menyusun semula sumber import dan ekspor mereka bagi mengurangkan risiko bergantung kepada kawasan konflik. Namun begitu, terdapat juga sedikit kelebihan kepada Malaysia. Sebagai salah satu pengeluar utama minyak sawit dunia, kenaikan harga minyak sayuran global akibat kekurangan bekalan minyak bunga matahari dari Ukraine telah meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit Malaysia. Ini membantu meningkatkan nilai ekspor negara dan sedikit sebanyak mengimbangi tekanan ekonomi yang berlaku. Jadi sebagai konklusinya, konflik Rusia-Ukraine memberi kesan yang minimum kepada ekonomi global, tapi ia tetap menjejaskan harga barang, inflasi dan kewangan serta melambatkan pemulihan ekonomi dunia yang masih rapuh akibat pandemik COVID-19. Apabila kita lihat dari sudut pendidikan pula, kesan perang Rusia-Ukraine terhadap Malaysia boleh dikatakan minimum secara langsung. Tidak seperti pandemik COVID-19, konflik ini tidak menyebabkan gangguan fizikal terhadap institusi pendidikan di negara kita. Proses pengajaran dan pembelajaran terus berjalan seperti biasa. Peperiksaan tetap dilaksanakan dan pentadbiran pendidikan tidak terjejas secara operasi. Namun begitu, jika dilihat dengan lebih mendalam, terdapat kesan tidak langsung yang wajar diberi perhatian, iaitu kenaikan harga komoditi global telah meningkatkan kos sara hidup rakyat. Apabila harga makanan, bahan api dan barang keperluan meningkat, keluarga, pelajar turut merasai tekanan kewangan. Pembelanjaan harian bertambah, termasuk kos pengangkutan makanan dan bahan pembelajaran. Bagi keluarga berpendapatan sederhana dan rendah, keadaan ini boleh memberi kesan kepada kesejahteraan pelajar. Tekanan kewangan di rumah berpotensi mempengaruhi emosi dan tumpuan pelajar terhadap pembelajaran. Walaupun sekolah tidak ditutup, suasana ekonomi yang mencabar tetap memberi impak terhadap kehidupan pelajar secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, konflik ini tidak menjejaskan operasi pendidikan secara langsung, tapi ia tetap memberi tekanan ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi ekosistem pendidikan di Malaysia. Krisis global yang seterusnya ialah pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 bermula sebagai satu wabak yang dilihat di sebuah bandar di China. Pada Disember 2019, kes radang paru-paru misteri dilaporkan di Wuhan. Dalam tempoh beberapa minggu sahaja, virus tersebut mula merebak ke negara-negara lain melalui pergerakan antarabangsa seperti kapal terbang, kapal dan kenderaan lain. Apa yang pada awalnya dianggap sebagai krisis kesihatan tempatan akhirnya bertukar menjadi pandemik global yang mengubah dunia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada penularan ini. Pada Januari 2020, kes pertama COVID-19 dikesan di negara kita.
Ketika itu, rakyat Malaysia masih menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, kebimbangan mula meningkat apabila jumlah kes terus bertambah. Pada 16 Mac 2020, satu pengumuman penting dibuat oleh Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Beliau mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sebagai langkah drastik untuk memutuskan rantaian jangkitan. Pengumuman ini menandakan perubahan besar dalam kehidupan rakyat Malaysia. PKP mula berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Buat pertama kalinya dalam sejarah moden negara, sekolah ditutup, universiti dikosongkan, pejabat tidak beroperasi seperti biasa dan pergerakan rakyat dihadkan secara menyeluruh. Jalan raya yang biasanya sesak menjadi sunyi, aktiviti sosial, ekonomi dan pendidikan tergendala secara serentak. Detik tersebut bukan sekadar pengumuman dasar, tetapi satu titik perubahan besar yang menguji ketahanan sistem kesihatan, ekonomi dan pendidikan negara secara keseluruhan. Kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi negara dapat dilihat dengan sangat jelas. Apabila PKP dilaksanakan, kesannya terhadap ekonomi negara berlaku dengan sangat pantas. Aktiviti ekonomi terhenti secara serentak, iaitu hilang ditutup, sektor pelancongan lumpuh, peruncitan merosot dan pergerakan rakyat dihadkan. Akibatnya, keluaran dalam negara kasar atau KDNK mencatatkan kejatuhan mendadak sehingga 17.2% pada suku kedua tahun 2020. Ini merupakan antara penyusutan paling besar dalam sejarah ekonomi negara. Kadar pengangguran turut meningkat apabila banyak syarikat-syarikat tidak mampu untuk menampung kos operasi. Jadi, ada yang terpaksa mengurangkan pekerja dan tidak kurang juga ada yang gulung tikar sepenuhnya. Sektor perusahaan kecil dan sederhana merupakan antara yang paling terjejas kerana kekangan aliran tunai. Dalam masa yang sama, perdagangan antarabangsa turut terkesan. Ekspor Malaysia menurun sebanyak 23.8%. Sebuah angka yang menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi global semasa itu. Rantaian bekalan turut terganggu, permintaan luar negara turut merosot dan pasaran utama seperti China, Amerika Syarikat serta Eropah turut mengalami kemelesetan. Secara keseluruhannya, situasi ini dianggap sebagai antara kemelesetan terburuk sejak krisis kewangan global 2008-2009. Kerajaan juga memperkenalkan pakej rancangan ekonomi berjumlah 67 bilion ringgit, iaitu sebuah bantuan kewangan, subsidi upah, moratorium pinjaman dan pelbagai inisiatif lain dilaksanakan bagi memastikan ekonomi tidak terus merosot dan rakyat mempunyai daya tahan. Jika dilihat dari sudut pendidikan pula, sektor inilah yang mengalami perubahan paling drastik. Buat pertama kalinya, proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka digantikan sepenuhnya dengan pembelajaran dalam talian. Guru dan pelajar terpaksa menyesuaikan diri dalam tempoh yang amat singkat. Namun, peralihan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ramai pelajar menghadapi masalah capaian internet yang lemah, khususnya di kawasan luar bandar. Ada yang terpaksa berkongsi satu peranti dengan adik-beradik lain. Isu kekurangan komputer riba dan tablet menjadi cabaran besar kepada keluarga berpendapatan rendah. Selain itu, peperiksaan utama seperti UPSR dan PT3 turut dibatalkan, melibatkan lebih 450,000 calon UPSR dan kira-kira 440,000 calon PT3. Keputusan ini menunjukkan betul-betul seriusnya gangguan terhadap sistem pendidikan negara. Pendidikan ini juga mendedahkan jurang digital antara pelajar bandar dan luar bandar. Akses kepada teknologi bukan lagi satu kemewahan, tapi satu keperluan asas dalam pendidikan moden. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan positif daripada pandemik COVID-19 terhadap pendidikan di Malaysia, iaitu pendidikan di Malaysia menjadi lebih digital dan fleksibel. Guru serta pelajar menjadi lebih celik teknologi, mahir menggunakan platform dalam talian
dan lebih bersedia menghadapi perubahan masa hadapan. Pandemik ini, walaupun mencabar, ia mempercepatkan transformasi digital dalam sistem pendidikan negara. Krisis minyak mentah global berlaku apabila perubahan besar terjadi di Amerika Syarikat yang memperluaskan penggunaan teknologi hydraulic fracturing dan horizontal drilling. Revolusi ini meningkatkan pengeluaran minyak mentah Amerika Syarikat dengan amat bantas antara 2011 hingga 2014. Amerika Syarikat yang sebelum ini merupakan pengimport utama minyak mula mengurangkan import dan meningkatkan bekalan dalam pasaran global. Pertambahan pengeluaran ini berlaku dalam tempoh yang singkat menyebabkan tawaran global meningkat dengan amat ketara. Menjelang pertengahan 2014, pasaran minyak dunia mula menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Bekalan minyak global melebihi permintaan. Pada masa yang sama, pertumbuhan ekonomi China mula perlahan akibat peralihan struktur ekonomi daripada sektor perindustrian berat kepada sektor perkhidmatan. Ini mengurangkan lagi permintaan tenaga secara relatif. Di Eropah pula, pemulihan ekonomi pasca krisis kewangan 2008 masih lemah, sekaligus menghadkan pertumbuhan permintaan minyak. Keadaan menjadi lebih kritikal apabila OPEC yang diketuai oleh Arab Saudi memutuskan pada mesyuarat 27 November 2014 untuk tidak mengurangkan kuota pengeluaran walaupun harga minyak mula jatuh. Keputusan ini bersifat strategik. OPEC memilih untuk mengekalkan penguasaan pasaran dan menekan pengeluaran kos tinggi seperti pengeluaran Amerika Syarikat. Dengan mengekalkan pengeluaran tinggi, lebihan bekalan terus bertambah. Gabungan antara tiga faktor tersebut, peningkatan pengeluaran Amerika Syarikat, kelembapan permintaan global dan keputusan OPEC mengekalkan bekalan telah mencetuskan kejatuhan harga secara berterusan. Harga minyak yang pada awal 2014 melebihi $100 setong mula merosot dengan amat pantas pada separuh kedua tahun tersebut. Dan menjelang awal 2016, harga jatuh ke paras sekitar 30 hingga $40 setong. Kejatuhan ini bukan sekadar turun naik biasa pasaran komoditi. Ia mencerminkan perubahan struktur dalam pasaran tenaga global, termasuk kemunculan pengeluar baru, perubahan pola permintaan dan persaingan geopolitik dalam kalangan negara pengeluar. Secara keseluruhannya, krisis harga minyak 2014-2016 berlaku secara berperingkat, iaitu bermula dengan lebihan bekalan makanan dan diperkukuhkan oleh kelembapan permintaan global. Kemudian dipercepatkan pula oleh keputusan strategik OPEC untuk mempertahankan bahagian pasaran. Hasilnya ialah kejatuhan harga minyak mentah yang drastik dan berpanjangan. Kejatuhan harga minyak global jelas akan memberikan implikasi kepada ekonomi negara. Kejatuhan harga minyak mentah dunia antara tahun 2014 hingga 2016 bukan sahaja menjejaskan hasil petroleum negara, malah ia memberi kesan rantaian kepada sektor komoditi lain, termasuk minyak sawit. Walaupun Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia, harga komoditi tersebut turut mengalami tekanan kerana sentimen pasaran global yang lemah dan ketidaktentuan ekonomi antarabangsa. Produk minyak dan gas bersama minyak sawit merangkumi sekurang-kurangnya 28% daripada jumlah ekspor negara. Apabila harga komoditi utama ini menurun secara serentak, nilai ekspor Malaysia turut menyusut. Keadaan ini menyebabkan lebihan dagangan mengecil dan memberi tekanan terhadap nilai mata wang ringgit. Penyusutan nilai ringgit pula meningkatkan kos import dan memberi kesan kepada inflasi domestik. Dari sudut fiskal, kesannya lebih ketara. Hasil kerajaan berkurang secara langsung kerana sebahagian besar pendapatan negara berkait rapat dengan sektor petroleum, termasuk dividen daripada Petroleum Nasional Berhad serta cukai berkaitan industri minyak dan gas. Apabila harga minyak jatuh, pendapatan kerajaan turut merosot. Situasi ini memaksa kerajaan untuk meminda bajet negara pada tahun 2016.
kali kedua dalam tempoh 2 tahun tersebut. Pindaan bajet tersebut mencerminkan keperluan penyesuaian perbelanjaan dan mengekalkan kestabilan fiskal. Beberapa projek ditangguhkan dan langkah pengawalan perbelanjaan diperketatkan bagi mengawal defisit bajet. Selain itu, kerajaan melaksanakan rasionalisasi subsidi bahan api. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan negara dan memastikan subsidi lebih bersasar. Dalam masa yang sama, kerajaan memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan GST pada kadar 6% sebagai reformasi struktur percukaian. GST menggantikan beberapa cukai tidak langsung sebelum ini dan memperluaskan asas cukai kepada lebih banyak barangan serta perkhidmatan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada hasil petroleum dan menjadikan sistem percukaian negara lebih mampan dalam jangka panjang. Secara keseluruhannya, tempoh 2014 hingga 2016 menunjukkan bahawa kejatuhan harga minyak bukan sekadar isu pasaran komoditi, tapi merupakan cabaran fiskal yang memerlukan penstrukturan semula dasar kewangan negara. Kesan terhadap pendidikan pula, peruntukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dikurangkan sebanyak 2.4 bilion. Walaupun terdapat perbezaan angka dalam dokumen belanjawan, hakikatnya pengurangan tersebut merupakan antara pemotongan terbesar yang pernah berlaku dalam kementerian tersebut sejak pembentangan bajet awal dekad 2010. Akibatnya, institusi pengajian tinggi awam terpaksa melaksanakan langkah berjimat cermat. Antaranya, termasuklah mengurangkan perbelanjaan operasi, menangguhkan projek pembangunan kampus, mengoptimumkan tenaga kerja, meningkatkan usaha penjanaan pendapatan sendiri melalui penyelidikan dan kerjasama industri. Walaupun sistem pendidikan tinggi terus beroperasi, kekangan kewangan ini memberi tekanan terhadap keupayaan universiti untuk mengekalkan daya saing, memperkukuhkan penyelidikan dan meningkatkan kualiti pembelajaran dalam jangka panjang. Keadaan ini membuktikan bahawa kestabilan pendidikan sangat bergantung pada kestabilan ekonomi negara. Walaupun hasil negara menyusut, sektor pendidikan antara yang terpaksa menyelesaikan diri dengan kekangan sumber. Menjelang tahun 2007, sistem kewangan Amerika Syarikat mula menunjukkan tanda ketidakstabilan yang serius. Puncanya berkait rapat dengan pasaran perumahan dan instrumen kewangan yang dikenali sebagai Mortgage-Backed Securities atau MBS. MBS ialah security yang disandarkan kepada pinjaman perumahan, termasuk pinjaman subprima yang diberikan kepada peminjam berisiko tinggi. Jadi, apabila kadar faedah ini meningkat dan harga rumah mula jatuh, ramai peminjam-peminjam tersebut gagal untuk membayar balik pinjaman mereka. Jadi, hal ini menyebabkan nilai MBS merosak dengan ketara kerana aset-aset asasnya, iaitu pinjaman perumahan, menjadi tidak terbayar. Kejatuhan nilai ini menyebabkan bank dan institusi kewangan telah mencatatkan kerugian besar dalam penyata kewangan mereka. Akibatnya, ketidakpastian terhadap nilai sebenar aset kewangan tersebut, bank mula hilang kepercayaan antara satu sama lain. Pasaran kredit menjadi beku, institusi kewangan berhenti memberi pinjaman, termasuk kepada peminjam berisiko tinggi. Kekurangan kredit ini seterusnya menekan lagi pasaran perumahan dan jualan merosot dan harga rumah terus jatuh. Hal ini mewujudkan kitaran negatif yang berulang-ulang. Krisis mencapai kemuncaknya pada September 2008 apabila pelaburan utama Amerika, Lehman Brothers, mengisytiharkan Muflis. Kejatuhan institusi kewangan sebesar ini telah mencetuskan kepanikan global. Pasaran saham menjunam dan keyakinan terhadap sistem kewangan antarabangsa merosot secara mendadak. Kerajaan Amerika Syarikat memilih untuk tidak menyelamatkan Lehman Brothers atas alasan untuk mengelakkan risiko moral, iaitu untuk tidak menggalakkan institusi untuk ambil risiko berlebihan dengan jangkaan akan diselamatkan oleh kerajaan. Namun, hanya sehari selepas itu, kerajaan dan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat bertindak untuk menyelamatkan syarikat insurans gergasi American International Group dengan pinjaman kecemasan bernilai 85 bilion US dollar.
kerana syarikat tersebut dianggap terlalu besar untuk gagal. Kejatuhan AIG berpotensi untuk mencetuskan kesan domino yang lebih besar kepada sistem kewangan global. Apabila krisis semakin merebak, pentadbir Presiden George W. Bush mencadangkan Undang-Undang Emergency Economic Stabilization Act bagi menstabilkan sistem kewangan. Walaupun cadangan ini pada awalnya ditolak oleh Kongres kerana kebimbangan terhadap penggunaan dana awam, ia akhirnya diluluskan pada 3 Oktober 2008. Melalui akta ini, kerajaan memperkenalkan program penyelamatan kewangan bagi membeli aset bermasalah daripada bank. Selepas itu, Rizab Persekutuan melaksanakan dasar pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing, iaitu pembelian besar-besaran bond kerajaan dan aset kewangan lain untuk meningkatkan kecairan dalam sistem kewangan. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan kadar faedah, menggalakkan pinjaman dan memulihkan keyakinan pasaran. Walaupun krisis ini bermula dalam sektor perumahan dan kewangan di Amerika Syarikat, kesannya menular melalui saluran perdagangan antarabangsa dan pasaran kewangan global. Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang bergantung kepada ekspor tidak dapat mengelaklah daripada tempiasnya. Jadi, menjelang tahun 2007, ekonomi Malaysia masih berkembang kukuh pada kadar 6.3%. Namun, apabila krisis global ini semakin memuncak pada tahun 2008, pertumbuhan KDNK Malaysia mula tumbuh perlahan kepada 4.6%. Keadaan ini menjadi lebih serius pada tahun 2009 apabila ekonomi Malaysia menguncup sebanyak 1.7%. Penguncupan ini bukan berpunca daripada kelemahan dalaman semata-mata, tetapi disebabkan jatuhan mendadak permintaan global terhadap barang ekspor utama Malaysia seperti produk elektrik dan elektronik, komoditi serta barangan pembuatan. Sektor yang paling terkesan ialah sektor pembuatan. Data menunjukkan bahawa pertumbuhan sektor ini merosot kepada 8.8% pada suku keempat 2008. Keadaan ini menjadi lebih parah pada suku pertama 2009 apabila ia jatuh sehingga 17.6% sebelum dan sedikit pulih kepada 14.5% pada suku kedua 2009. Angka ini menunjukkan bahawa sektor perindustrian Malaysia mengalami kontraksi yang mendalam dalam tempoh yang singkat. Kesan langsungnya ialah pengurangan pengeluaran, pengurangan waktu bekerja dan dalam setengah kes, pemberhentian bekerja. Ini memberi tekanan kepada pasaran buruh dan pendapatan isi rumah. Dari sudut perdagangan antarabangsa, Malaysia turut mengalami penyusutan yang ketara. Nilai ekspor yang sebelum ini meningkat daripada sekitar 35 juta ringgit pada tahun 2002 kepada 66 juta ringgit pada 2008. Jatuh kepada 55 ringgit pada 2009. Penurunan ini menggambarkan betapa sensitifnya perdagangan Malaysia terhadap keadaan ekonomi global. Apabila ekspor menurun, lebihan dagangan turut menjadi kecil. Ini memberi tekanan kepada nilai ringgit dan menjejaskan keyakinan pelabur. Secara keseluruhannya, krisis ekonomi global 2008-2009 membuktikan bahawa Malaysia sebagai ekonomi terbuka amat terdedah kepada kejutan luaran. Walaupun sistem kewangan domestik kekal relatif stabil berbanding negara barat, kebergantungan kepada perdagangan global menyebabkan pertumbuhan negara tetap terjejas dengan ketara. Seterusnya, kesan krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 kepada sistem pendidikan Malaysia ialah universiti awam yang sebahagian besarnya bergantung kepada peruntukan kerajaan untuk menghadapi kekangan bajet. Peruntukan pembangunan dan operasi diperketatkan menyebabkan sesetengah projek infrastruktur ditangguhkan dan perbelanjaan penyelidikan dikawal dengan lebih ketat. Institusi pendidikan tinggi swasta turut juga terkesan. Krisis ekonomi menyebabkan pendapatan isi rumah menurun dan kadar pengangguran meningkat. Akibatnya,
sebahagian pelajar menangguhkan kemasukan ke universiti atau memilih institusi yang lebih murah. Pelaburan swasta dalam sektor pendidikan juga menjadi lebih berhati-hati kerana ketidaktentuan ekonomi. Selain itu, satu lagi implikasi penting ialah peningkatan pengangguran graduan. Apabila sektor pembuatan dan perkhidmatan mengecil, peluang pekerjaan bagi graduan baru turut berkurang. Pasaran kerja menjadi lebih kompetitif dan majikan lebih selektif dalam pengambilan pekerja. Ini mendorong perdebatan tentang isu kebolehpasaran graduan serta kesesuaian kurikulum dengan keperluan industri. Dalam konteks ini, kerajaan memperkenalkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara atau National Higher Education Strategic Plan (NHESP) sebagai usaha untuk memperkukuhkan sistem pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pelan strategik ini berlaku dalam suasana kekangan kewangan. Ini menimbulkan cabaran dari segi keberkesanan pelaksanaan, keupayaan pembiayaan serta kesinambungan reformasi institusi. Jadi, secara keseluruhannya, krisis ini menunjukkan bahawa pendidikan tinggi bukan entiti yang terpisah daripada ekonomi. Apabila ekonomi global merosot, tekanan fiskal dan perubahan pasaran buruh akan memberi kesan langsung pada struktur pembiayaan, fungsi dan hala tuju pendidikan tinggi negara. Baiklah, akhir sekali, saya akan terangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia bagi menjamin kesejahteraan rakyat semasa krisis global ini berlaku. Yang pertama ialah perang antara Rusia dan Ukraine. Jadi, bagi menghadapi tekanan inflasi akibat konflik Rusia dengan Ukraine, kerajaan Malaysia mengekalkan kawalan harga dan memperluaskan subsidi bersasar bagi melindungi kuasa beli rakyat. Antara langkah utama ialah pengekalan subsidi petrol RON95 dan diesel serta pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan dan kawalan harga barangan asas di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kerajaan turut memperuntukkan puluhan bilion ringgit untuk subsidi bahan api dan makanan bagi mengekang impak inflasi import. Langkah ini penting kerana Malaysia sebagai pengimport bersih makanan tertentu terdedah kepada kejutan harga global. Dasar subsidi dan kawalan harga bertujuan menstabilkan inflasi domestik walaupun kos fiskal kerajaan meningkat. Bagi krisis global pandemik COVID-19 ialah semasa berlakunya pandemik COVID-19, Bank Negara Malaysia melaksanakan moratorium automatik selama 6 bulan bermula April 2020 bagi pinjaman individu dan perusahaan kecil dan sederhana. Langkah ini memberi penangguhan bayaran balik pinjaman tanpa penalti, sekaligus meningkatkan aliran tunai, isi rumah dan perniagaan ketika ekonomi terhenti akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Di samping itu, kerajaan memperkenalkan pakej rancangan ekonomi seperti Prihatin dan Penjana dengan nilai keseluruhan melebihi 250 bilion ringgit bagi bertujuan untuk menyokong pekerjaan, perusahaan dan sistem kesihatan. Gabungan dasar monetari longgar dan rangsangan fiskal ini membantu mengelakkan gelombang kebangkrapan besar-besaran serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemik. Bagi isu yang ketiga pula, iaitu kejatuhan harga minyak 2014-2016, apabila harga minyak mentah global jatuh daripada lebih $100 setong pada 2014 kepada sekitar 30 hingga $40 pada awal 2016, kerajaan Malaysia melaksanakan rasionalisasi subsidi bahan api dan memperkenalkan mekanisme harga apa terkawal berdasarkan harga pasaran dunia. Sistem harga mingguan diperkenalkan bagi memastikan harga runcit mencerminkan perubahan kos sebenar dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Selain itu, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST 6% pada April 2015 bertujuan untuk memperluaskan asas cukai dan mengurangkan kebergantungan kepada hasil petroleum. Reformasi fiskal ini penting untuk mengekalkan
kedudukan defisit terkawal serta memastikan kestabilan kewangan negara dalam keadaan hasil minyak yang merosot. Yang keempat pula, krisis ekonomi global 2008-2009. Jadi, semasa berlakunya kemerosotan global ini, kerajaan Malaysia memperkenalkan dua pakej rancangan ekonomi utama yang berjumlah kira-kira 67 bilion ringgit bagi merangsang permintaan domestik dan mengekalkan momentum pertumbuhan. Pakej ini memberi tumpuan kepada projek infrastruktur, sokongan kepada sektor perniagaan serta perlindungan pekerjaan. Langkah ini selari dengan pendekatan rancangan fiskal yang dilaksanakan banyak negara ketika itu untuk mengimbangi kejatuhan permintaan luaran. Hasilnya, walaupun kredit energi Malaysia menguncup pada tahun 2009, ekonomi kembali pulih dengan pertumbuhan kukuh pada tahun 2010. Strategi ini menunjukkan kepentingan intervensi kerajaan secara aktif dalam menstabilkan ekonomi semasa krisis global. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.